Seram. KL ni dah jadi lubuk skamer pula. Daripada 1070 skamer yang ditangkap, 600 orang adalah rakyat tempatan sendiri. Dan 5 juta ringgit Malaysia berjaya dirampas. Tahun 2025, Kuala Lumpur bukan lagi sekadar ibu kota negara. Ia berubah jadi medan operasi sedikit penipuan dalam talian. Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Kuala Lumpur bersama dengan Bukit Aman melancarkan operasi besar-besaran sepanjang tahun untuk menumpaskan sindiket yang berselindung di sebalik unit-unit kediaman. Sindiket ini tidak menggunakan senjata, mereka gunakan janji dan peluang palsu untuk memerangkap mangsa. Antaranya adalah tawaran kerja palsu ataupun job scam, pelaburan kripto yang tipu, panggilan palsu yang konon-kononnya datang daripada bank, polis ataupun LHDN, dan hasilnya polis berjaya untuk menangkap hampir 1070 orang, antaranya adalah 600 orang tempatan, 470 orang warga asing. Dan juga kita berjaya merampas hampir 2,845 peralatan telekomunikasi dan menyita hampir 5 juta ringgit Malaysia tunai. Dan sebanyak 97 pusat panggilan scam berjaya ditutup. Semua ni berlaku dalam rumah sewa biasa je guys. Di kawasan kediaman yang kita sendiri lalu hari-hari. So operasi ni bukanlah kerja satu pihak. Ia adalah hasil gabungan JSJK Kuala Lumpur yang berjaya mengesah lokasi-lokasi dan gerak-geri mereka. JSJK Bukit Aman yang meneliti jaringan lebih besar melibatkan transaksi merentas negara. Dan sedikit ini sekarang bukan macam dulu lagi guys. Mereka guna sistem AI, data-data yang bocor dan pekerja yang diarah ikut skrip. Semuanya ditahan adalah pekerja sindiket. Mereka hanya ikut skrip saja. Tapi siapa yang susun skrip ni? Siapa yang keluarkan modal-modal ni? Siapa yang kawal duit masuk dan keluar ni? Kalaulah 600 rakyat tempatan ni sanggup kerja untuk scammer, adakah mereka juga mangsa peluang kerja palsu? Atau mereka tahu tapi tak peduli? Rampasan 5 juta ringgit Malaysia ni dan juga ratusan tangkapan yang lain hanyalah permulaan. Realitinya sindiket ini ada akar yang menjala. Dari media sosial, Telegram hingga ke akaun bank tempatan. Dan sebab itulah pentingnya kita kena faham kenapa perlunya kesedaran awam supaya tidak terjebak dan tertipu menjadi skamer maupun mangsa penipuan dalam talian. Dapat tawaran kerja-kerja yang pelik-pelik? Dapat panggilan ataupun link yang mencurigakan? Siasatlah dulu kan. Janganlah terus share. Tapi janganlah lupa untuk share video ni kepada mak ayah dan juga adik-adik korang kan. Skamer ni memang bergerak dengan senyap lah. Tapi kita boleh hentikan mereka dengan ilmu yang dikongsi bersama. Aizudin Samni, ideas that move Malaysia forward.